satu demi satu dan memahami dengan lebih mendalam. Teknologi pula pantas dan luas. Segala maklumat di hujung jari. Video, gambar, semuanya hidup dan menarik. Tapi, adakah kita perlu memilih salah satu? Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan menemukan salah seorang guru di SK Botani. Beliau ialah Cikgu Juliana. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, cikgu sihat hari ini. Boleh saya bertanya beberapa soalan? Ya, boleh, silakan. Pada pandangan Cikgu, apa penting peranan teknologi dalam mendapatkan ilmu? Baiklah. Ilmu ni pelbagai cara untuk murid mendapatkan ilmu. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan teknologi. Sekarang ni dunia dah semakin canggih. Jadi teknologi tu amat penting untuk seseorang murid untuk memperoleh ilmu. Antara satu caranya ialah mereka dapat mencari ilmu tu dengan mudah. Mereka mencari sesuatu yang mereka untuk sesuatu tu mereka hanya guna contohnya Google, mereka cari YouTube dan sebagainya. Dan yang kedua, pembelajaran mereka akan lebih aktif, mereka akan lebih seronok untuk belajar jika mereka dapat menggunakan teknologi itu dengan cara yang betul.